Itu aksi di Shah Alam mencetus rasa tidak puas hati bagi pasukan polis. Selangor dikatakan tidak mengamalkan permainan fair play. Hillary Echesa yang tanpa dikawal menyepak rendah untuk gol pembukaan perlawanan. Aksi kasar Selangor menyentap kemarahan polis. Kurang semangat kesukanan di kalangan pemain Selangor jelas mengecewakan polis. Berpunca daripada lontaran ke dalam hasil bola yang dibuang sendiri pemain polis, Selangor mencuri kesempatan menyamakan kedudukan. Sejak itu, rentak polis mula merudum. Muhammad Safi Muhammad Salih pantas menyambar untuk gol kedua peribadi. Ini disusuli dengan hat-trick Muhammad Safi buat Selangor 3-1 mendahului sehingga tamat 45 minit pertama. Masuk waktu kecederaan babak kedua, tatkala hampir semua pemain polis leka mengasak kubu lawan, hasil satu gerakan pantas Selangor pula yang menambah jaringan. Menerusi Akmal Rizal Ahmad Rakli, buat Selangor menang 4-1. Saya tak tahu, saya tengah tulis apa, saya tak perasan, tak tahu apa. Dia orang cakap kira fair play punya itulah. Saya rasa permainan fair play ni sebenarnya apa, kita kena keadaan. Tapi keadaan pada itu memang tidak serius. Jadi kita kena berpandukan pada referee lah. Itu tindakan referee yang buat keputusan. Jadi kita kena tanya referee lah. Dalam satu lagi perlawanan, Selangor meneruskan rentak kemenangan dan kali ini skuad K Tayanaden menjadi mangsa Red Giants apabila menang 4-1. Di Shah Alam, Polis Diraja Malaysia PDRM memulakan perlawanan dengan bergaya apabila terlebih dahulu di depan pada minit ke-7 melalui sepakan padu penyerang import Hillary Echesa. Gol tersebut sebaliknya menaikkan semangat pemain-pemain Selangor untuk mencari gol penyamaan dan Safi Salim melegakan peminat untuk menjadikan kedudukan 1-1 menewaskan penjaga gol Ishak Majali. Selepas itu PDRM seolah-olah kehilangan rentak dan Selangor menggunakan peluang untuk menguasai permainan dan berjaya mendahului 2-1 pada minit ke-28 juga melalui Safi Salim. Safi Salim mengukuhkan kedudukan Selangor dengan jaringan hat-tricknya pada minit ke-37 untuk menamatkan babak pertama dengan kelebihan 3-1. Bermain pada babak kedua, permainan kedua-dua pasukan lebih seimbang dan bola lebih banyak berlegar di tengah padang. Bagaimanapun, pada minit akhir permainan, bekas penyerang Kedah Akmal Rizal Ahmad Rakli berjaya mencatat nama selaku penjaring dan mengesahkan kemenangan 4-1 Selangor menewaskan PDRM. Kini Selangor menduduki tangga kedua Liga walaupun memiliki mata yang sama dengan Kedah iaitu 16 mata, namun kedua-dua pasukan hanya dibezakan dengan jumlah jaringan yang memihak kepada Kedah. Di Shah Alam malam tadi ada kontroversi timbul apabila pengurus PDRM Ghifari Wari mendakwa pemain Selangor tidak mengamalkan semangat kesukanan apabila meneruskan permainan walaupun menyedari pemain PDRM sedang mengalami kecederaan. Kontroversi sebegini sememangnya sering terjadi dalam bola sepak di negara kita. Namun acap kali situasi ini berjaya dikawal pengadil bertugas walaupun ianya akan menimbulkan rasa kurang senang pegawai pasukan yang terlibat. Mengambil contoh perlawanan melibatkan Selangor dengan PDRM malam tadi, walaupun Persatuan Bola Sepak Malaysia mahu setiap pasukan mengamalkan cara permainan fair play atau menunjukkan semangat kesukanan tinggi, ada kalanya pemain masih tidak dapat mengikutinya. Dalam insiden tersebut, seorang pemain PDRM terbaring kesakitan, tetapi pemain Selangor tetap meneruskan permainan. Keadaan tersebut nyata mencetuskan amarah pengurus PDRM, Ghifari Wari. Sebab first goal tadi memang tak puas hati. Yes, memang tak puas hati. Since dia punya budak still lagi baring, throw in, kira. Where is the fair play? Game tak stop, but throw in, kira je lagi. What is this? Where is the fair play? Di pihak Selangor pula, mereka tidak wajar dipersalahkan kerana pemain berhak untuk mengamalkan fair play ataupun tidak. Dan ini pula pandangan jurulatih Merah Kuning, Dollah Saleh. Saya pun tak pastilah. Itu sebenarnya keputusan referee. Kan dan fair play sebenarnya berlaku atas atas keputusan pemain sama ada nak tapi kalau corak pada kecederaan pada kecederaan pemain itu tak serius sebenarnya ya. Jadi sebab itu kita terus permainan. Jadi ialah memang saya rasa polis buat satu
bantahan lah kan, tapi keputusan utama lah.